Tanda-tanda usus bocor dan jadi pemicu keradangan kronik. Jom semak. Sebelum tu, kena tahu dalam usus kita ni ada trilion bakteria baik. Bayangkan mereka ni macam tentera yang jaga pintu sepadan. Tugas mereka lindungi dinding usus dan berkomunikasi dengan sistem imun. Tapi bila kita salah makan, stres, kurang tidur atau salah ambil ubat, tentera ni makin lemah dan tumbang. Bila ini berlaku, bermulalah episod usus bocor. 4 tandanya. Nombor 1, perut selalu kembung, asyik sendawa atau kentut. Nombor 2, sembelit atau cerit-berit berulang. Nombor 3, makanan yang dulu dimakan okey, sekarang perut dah susah nak terima. Dan nombor 4, nafas berbau kurang segar walaupun dah berus gigi. Berbeza dengan brain fog atau sakit sendi, tanda usus bermasalah ni bermula di perut dulu. Tapi kalau dibiarkan, ia akan jadi pencetus keradangan ke seluruh badan. Nak lebih pasti, kena buat ujian makmal. Jadi kalau ada tanda-tanda ni dan berterusan, dah tiba masanya kita fokus repair usus. Macam mana nak repair usus tu dan nak baiki keradangan kronik, kita sambung dalam video seterusnya. Pastikan follow supaya tak terlepas sambungan yang penting ini.